Sinar cahaya, mentari pagi, guru tersayang, kami berpisah. Jasamu dikenang sepanjang hari, kenangan manis takkan kami lupakan. Assalamualaikum. Pada hari ini, tanggal 9 April 2025, warga Sekolah Menengah Kebangsaan Darul Amhai 1 berkumpul bersama-sama di Dataran Zaitun bagi mengadakan suatu majlis yang amat berharga buat kami semua, iaitu majlis perpisahan Cikgu Hafizin yang amat kami sayangi. Tanpa melengahkan masa, mari kita sama-sama menyaksikan bagaimana majlis ini berlangsung. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal-Qatimi lima sabaq nasir al-haq bil-haq wal-hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Sebenar majlis perpisahan guru yang diraikan Tuan Muhammad Hafizin bin Syafi'i, kami mendatangkan memohon kehadratmu ya Allah, agar insan yang mula ini diberkati, dikurniakan rahmat dan nikmat yang berpanjangan, serta diberikan kesihatan yang berkelanjutan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertamanya saya mengucap mewakili pada guru-guru di barisan hadapan ni tahniah. Semoga pelantikan kejawatan baru dapat menambahkan lagi liku-liku perjalanan yang sedang dibina oleh Cikgu Hafizin untuk menjadi seorang pengetua. Okey, saya mewakili guru-guru memohon maaf kepada Cikgu Hafizin jika ada sebarang salah dan silap, jika ada tersalah tutur kata, dan saya mendoakan kepada Cikgu Hafizin supaya sukses, berjaya dan terus berjaya menjadi seorang pendidik yang hebat seperti mana yang telah dibagi tahu oleh pengurusi tadi. Pelongkanan Ko-Kurikulum SMK Manhaj 1 yang kini adalah pelongkanan hal ehwal murid SMK Sri Mahawangsa, iaitu Cikgu Muhammad Hafizin bin Hadi Syafi'i. Jadi pada hari ini, yang kita khususkan majlis lambaian kasih kerana kita akan kehilangan seorang lagi guru yang bukan sahaja seorang guru, tetapi seorang guru yang penuh dengan jiwa pendidik yang akan meninggalkan kita mulai pada hari ini. Cikgu juga barisan pengurusan dan cikgu guru-guru yang lain juga, dan anak-anak pelajar yang pada waktu ini mungkin berat untuk nak melepaskan Cikgu Muhammad Hafizin. Cikgu ucapkan tahniah dan selamat maju jaya di tempat baharu dengan bidang tugas yang baharu. Jadi mudah-mudahan Allah akan permudahkan urusan Cikgu Muhammad Hafizin dan akan menjadi nanti seorang pelongkanan hal ehwal murid yang cemerlang dan seterusnya menjadi seorang pengetua yang cemerlang. Tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pertama sekali cikgu ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua, sebab ini adalah hari yang terakhir bagi cikgu di sekolah ini. Tapi insya-Allah cikgu akan datang lagi ke sekolah ini. Kepada kamu semua, panjang cikgu berada di sini, alhamdulillah segala kerjasama yang baik, sokongan yang baik daripada kamu semua beserta dengan guru-guru kita. Pertama utama kita nak kemudian kamu ni. Okey, kalau Ko-Kurikulum adalah dalam bidang PAJ, SK kamu, SMK ini satu ni adalah pelajar yang cemerlang, berbilang dan terbilang dalam semua bidang. Jadi juga kamu cuba tingkatkan Ko-Kurikulum kamu lagi agar dapat capai A. Cikgu nak ucapkan pertama sekali berbanyak terima kasih kepada Tuan YGP kita. Seterusnya, cikgu nak ucapkan berbanyak terima kasih juga kepada Tuan Pengetua kita yang banyak bagi sokongan, bimbingan dan juga tunjuk ajar kepada cikgu. Nona mais, nama dimangan, kecil molek, senyuman menawan. Jasa baik SMK 1 sentiasa dikenang
Budi baik semua kekal diingatan. As we come to the end of this video, we want to express our heartfelt thanks to our beloved teacher for your unwavering dedication, wisdom, and support. You left a lasting impact on each of us, and your presence will be deeply missed. Wishing you all the best for your next chapter filled with success and happiness. And with that, ends today's video. Don't forget to like, subscribe, and share. Bye!